Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam koperasi dan salam Aidiladha. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha bersama insan tersayang. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai kesyukuran, keikhlasan dan semangat berkorban demi mencapai kesejahteraan bersama. Dalam gerakan koperasi, setiap anggota memainkan peranan penting dalam memastikan organisasi terus kukuh dan berkembang. Semangat kebersamaan serta kerjasama yang diamalkan dalam koperasi membuktikan bahawa kejayaan sebenar dapat dicapai apabila manfaat dikongsi secara adil dan saksama. Semoga sambutan Aidiladha ini menjadi pemangkin untuk kita terus memperkukuh perpaduan, meningkatkan daya tahan koperasi dan memperluaskan manfaat kepada anggota serta masyarakat secara keseluruhannya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin.